Haris ingin membuka tin cat dengan menggunakan pemutar skru. Tahukah kamu, pemutar skru yang digunakan oleh Haris berfungsi sebagai tuas? Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Tuas terdiri daripada 3 bahagian, iaitu beban, fulcrum dan daya. Penutup tin bertindak sebagai beban, manakala hujung pemutar skru yang menyentuh penutup tin ialah fulcrum. Tangan yang menolak pemutar skru ke bawah pula bertindak sebagai daya. Kita lihat situasi menyapu sampah di mana fulcrum berada di bahagian atas, daya di tengah dan beban di bahagian bawah berhampiran dengan sampah. Cuba kamu lihat situasi mencabut paku. Kenal pasti di manakah daya, beban dan fulcrum. Kita lihat pula situasi menyepit ais, di mana ais batu bertindak sebagai beban. Hujung penyepit ais berhampiran dengan pergelangan tangan bertindak sebagai fulcrum dan tangan yang menyepit bertindak sebagai daya. Labelkan kedudukan beban, fulcrum dan daya pada misi ringkas soalan A. Fulcrum, beban, daya. Kita cuba soalan seterusnya. Labelkan kedudukan beban, fulcrum dan daya. Beban, fulcrum, daya. Lihat soalan seterusnya pada soalan C. Labelkan kedudukan beban, fulcrum dan daya pada mesin ringkas berikut. Kita lihat jawapannya. Beban, fulcrum, daya. Nampaknya anda semua semakin bijak.